Perodua Kancil 2026 kembali dengan identiti baharu yang lebih moden, pintar dan bergaya sambil mengekalkan semangat asal model ikonik yang pernah menjadi pilihan utama rakyat Malaysia. Model ini dibina khas untuk memenuhi keperluan pengguna bandar yang mahukan kereta kompak dengan teknologi semasa penjimatan bahan api dan ciri keselamatan yang lebih lengkap berbanding generasi terdahulu. Kancil 2026 tampil lebih matang dengan reka bentuk yang menarik dan ciri premium yang sebelum ini hanya terdapat pada model lebih mahal. Bahagian hadapan perodua Kancil 2026 kini tampil dengan lampu utama LED yang lebih nipis dan tajam, memberikan identiti futuristik serta pencahayaan lebih jelas pada waktu malam. Grill hadapan baharu menggunakan rekaan moden dengan sentuhan hitam berkilat dan elemen krom halus yang menaikkan imej premium. Bumper hadapan direka dengan gaya sporty bersama kemasan aerodinamik yang membantu meningkatkan aliran udara serta kecekapan pemanduan. Bahagian sisi Kancil 2026 pula menampilkan garisan badan lebih kemas dan dinamik dengan penggunaan rim alloy 2 tone bersaiz 15 inci yang memberikan rupa moden serta menarik. Pemegang pintu sewarna badan bersama cermin sisi elektrik yang mempunyai lampu isyarat LED menambahkan lagi gaya urban. Bahagian belakang hadir dengan lampu LED menegak baharu serta spoiler kecil yang bukan sahaja cantik tetapi membantu meningkatkan kestabilan pada kelajuan tinggi. Masuk ke ruang dalaman perodua Kancil 2026, anda akan melihat perubahan besar dari segi susun atur dan teknologi. Papan pemuka menggunakan reka bentuk minimalis moden dengan gabungan warna 2 tone yang menjadikan ruang kabin kelihatan lebih luas dan premium. Skrin infotainment sentuh bersaiz 9 inci kini menyokong Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan sambungan telefon pintar dilakukan dengan mudah. Cruise meter digital turut diperkenalkan bagi memberikan maklumat pemanduan yang lebih jelas dan moden. Tempat duduk dibalut dengan fabrik premium yang lebih lembut dan ergonomik untuk keselesaan perjalanan jauh. Ruang kaki penumpang belakang juga dipertingkatkan walaupun saiz kereta kekal kompak. Sistem pendingin hawa automatik memastikan suhu dalam kabin sentiasa selesa, sementara port USB dan pengecas pantas turut disediakan bagi kemudahan pengguna moden. Dari segi prestasi, perodua Kancil 2026 menggunakan enjin 1.0 liter dual VVTi generasi terkini yang menghasilkan sekitar 70 kuasa kuda dengan tork 95 Nm. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DC VT baharu yang lebih lancar dan cekap bahan api. Sistem suspensi juga telah ditala semula bagi memberikan pemanduan lebih stabil dan selesa terutama di jalan bandar yang sibuk. Aspek keselamatan menjadi keutamaan dengan kehadiran sistem perodua Smart Drive Assist yang merangkumi amaran pelanggaran hadapan, bantuan brek automatik, amaran keluar lorong dan kawalan kestabilan elektronik. Selain itu, Kancil 2026 turut dilengkapi 6 beg udara, kamera undur serta bantuan mula mendaki untuk memberikan keyakinan tambahan kepada pemandu. Dengan gabungan reka bentuk moden, teknologi pintar dan kecekapan tinggi, perodua Kancil 2026 dilihat mampu mencipta semula legasi model ikonik ini untuk generasi baharu pengguna Malaysia. Adakah anda rasa perodua Kancil 2026 ini mampu menjadi raja kereta kompak Malaysia sekali lagi? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas video menarik seterusnya tentang dunia automotif dan model kereta terbaru.